Ini orang kata antara yang tersedap dekat Melaka pakcik. Gila tu. Ini kira legend tau guys. Pakcik berniaga dah 30 tahun? 30 tahun lebih kurang. Masya Allah, 30 tahun guys. Tengok air tangan orang lama. Pisah pakcik nak cik roti john sedap kat Melaka ni. Boleh lah. Macam ni kalau ayam special berapa ringgit pakcik? 6,5 lah. 6,5 saja guys. Daging pun 6,5 ya. Oh, daging pun 6,5 saja. Tenang-tenang, orang lama punya style. Tak sabar saya nak rasa ni. Kawan-kawan saya semua kata ni antara top 1 dekat Melaka cik. Ya ke? Aduh. Nombor terima 1. Kasih, terima kasih. 30 tahun berniaga, takkan tak sedap kan? Yalah. Boleh. Okay, kita tengok cara pembuatan roti john daripada Roti John Pakcik Sharom. Betul? Okey, betul. Yang tahu je tahu kedai ni Tapi tolong korang jangan serbu sangat. Pakcik ni seorang je berniaga. Relax je, nampak tenang-tenang, tak kelang kabut. Okey. Okey. Pakcik start berniaga pukul apa je? Pukul 1.30 tak? Oh, 1.30 dah buka dah. Sampai pukul 7. Sampai pukul 7 malam. Petang, 7 malam. Pakcik seorang-seorang je memang steady je. Letak timun, letak sos cili, sayur ada, semua ada. Nak ayam Ayam, saya nak ayam. Oh, letak isi ayam. Guys, tengok tu guys. Letak isi lagi tak kedekut RM6.5. Mana nak dapat? Nanti kita letak location, okey guys. Ini kalau bulan puasa ni, tengah hari saya dah makan dah. Oh, letak lagi apa tu? Sos mayonnaise. Wah, sedapnya. Mayonnaise lagi. Ini and black pepper. Black pepper lagi. Bulan puasa pun buka kat sini je cik. Ya, tu kat sini juga. Pakcik cuti hari apa cik? Tak tentu cuti. Tak tentu kan cuti kan? Ada hal. Ada hal baru cuti dah, lah. dah pergi klinik. Dah berumur ni. Oh, itulah. Dah siap. Roti john Pakcik Sharom guys. Masya Allah, tabarakallah. Nikmat apa yang kau dustakan. Mari kita cuba bersama-sama guys.